Kajian tu memang sentiasa ada lah kat rumah. Adik-adik semua kena kencing manis. Umur berapa? 46. Kencing manis. Kencing manis dah berapa lama? 16 tahun. Dulu suka berniaga kedai makan. Selalu kok suka makan keropok-keropok. Jajan-jajan tu kok suka makan. Jajan tu memang sentiasa ada lah kat rumah. Mak, abah semua kencing manis. Adik-adik semua kena kencing manis. Satu keluarga. Potong kaki tu adik yang nombor 2. Adik yang bongsu. Yang nombor 2 tu dia potong jari je. Yang bongsu tu baru ni potong belah kanan jugalah. Duduk rumah ni berapa orang? 4 orang. Adik yang duduk sekali ni dia pun kencing manis juga. Dia mata tak nampak. Umur berapa? 33. Mata tak nampak lah, kelabu. Masalah saraf. Kalau macam kerja-kerja rumah ni semua kak yang buat lah. Naik wheelchair, masak apa semua. Kemas rumah boleh buat. Rasa mula-mula cuba ni rasa boleh kot. Dia macam senang lah juga. Baru-baru ni mungkin dia rasa sakit sikit lah. Tapi yakin memang boleh kot. Seronok lah. Memang duduk tunggu-tunggu pun. Kak ucap terima kasih banyak-banyak. Taja kaki pasu untuk kak. Harapan tu macam nak berniaga balik tu adalah juga.